Yang berusaha Tuan Pengetua SMP Taman Indah, Tuan Haji Abdul Rahman Safar. Yang berusaha dibikin pentadbiran Encik Zaburi bin Sahib, GPK Puan Syazra binti Sarhani, GPK Curriculum Puan Azizah binti Tabi Ahmad, Kaunselor Guru Mata Pelajaran, Barisan Guru Mata Pelajaran, Guru Kanan Mata Pelajaran, minta maaf, nervous Guru Kaunselor Puan Tan, guru-guru serta calon SPM 2025 yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tergamam sekejap. Diam tak diam, kamu dah sampai ke lebih kurang 50 meter ke garisan penamat. Minggu depan dah hujan bertuliskan. Jadi saya harap kamu telah bersedia untuk menduduki SPM 2025. Dan kamu seharusnya risau sekira kamu tidak bersedia. Tapi saya harap masing-masing dah bersedia lah. Janganlah lagi masih dalam mimpi duduk atas katil, tak nak datang sekolah. Gunakan masa-masa yang kamu ada ini, saki-baki yang kamu ada ini untuk kamu buat ulang kaji, buat persiapan sebaik mungkin sebelum kamu masuk ke Dewan Peperiksaan. Ada satu perkara yang saya nak ingatkan. Siapa suka duit? Siapa suka duit? Semua orang suka duit. Tengok Tuan Haji pun suka duit. Saya pun suka duit. Tapi kita jangan jadi mata duitan Apa yang dia cakap tentang duit ni bukanlah duit dalam arti kata sebenar yang bila nampak macam ni tahu duit. Tapi duit yang saya cakap ni, D itu adalah doa. Doa siapa? Doa siapa? Ibu apa? Guru-guru. Kamu tak berdoa? Duit yang saya maksudkan D itu adalah doa, iaitu doa yang kamu, yang kita titipkan setiap hari. Selain daripada itu, doa daripada ibu bapa dan juga doa daripada guru-guru. Yang kedua, you. Bapa pandai Cikgu Sharifah. Orang matematik cepat. Usaha. Usaha yang kamu lakukan untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM. Apa usaha yang kamu dah buat? Adakah usaha kamu cukup? Atau perlu ditambah lagi? Yang ketiga, I. Cikgu Sharifah, I apa? Tak tahu. I itu istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah itu konsisten, atau usaha yang berterusan. Kamu usaha, tapi usaha itu setakat mana? Kamu kena usaha yang berterusan. Tak boleh hari ini, besok kamu stop. SPM usaha yang berterusan. Dari kamu tingkatan 4 tu, kamu dah berusaha naik tingkatan 5 sampai nak masuk pintu, nak masuk Dewan SPM ni. Usaha. Yang seterusnya, pandai. Siapa-siapa tu? Sekri. Lepas ni nanti jumpa saya. Tawakal atau menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Kita dah doa, kita dah usaha. Yang seterusnya kita tawakal. Terimalah segalanya. Bergantung pada Tuhan. Di samping tu, saya harap kamu jaga hubungan kamu dengan insan-insan yang rapat dengan kamu, insan-insan di sekeliling kamu, insan-insan yang memberi ilmu kepada kamu. Jaga hubungan dengan ibu bapa, adik-beradik kamu, rakan-rakan kamu, dan juga terutamanya guru-guru yang memberi ilmu kepada kamu. Tadi si kata minta maaf, jumpalah mereka, mohon restu, mohon ampun, maaf. Kalau rasa ada buat salah, kalau rasa kamu cakap, cikgu saya tak pernah buat dosa, cikgu, tak apa. Kalau kamu rasa kamu tak pernah buat dosa, minta je maaf. Tak rugi pun. Ada orang tu dah senyum pada saya.
Seterusnya, kenapa perlu minta maaf dengan mereka ni? Sebab doa ibu bapa tu penting untuk kamu. Okay, doa mereka adalah doa yang sangat mustajab Ustaz. Okey. Mujarab buat mustajab. Biasa dalam kita manusia kadang-kadang tersilap juga. Okey, jangan lupa mohon doa daripada mereka. Mak, doakan saya nak SPM. Okey, tak kisahlah kamu ada perselisihan faham atau tidak, apa-apa dia tetap ibu bapa kamu. Okey, itu penting. Okey, apa lagi? Okey, doa untuk diri sendiri juga, berdoa untuk rakan-rakan yang lain. Okay, tak salah kita nak doa untuk rakan-rakan kita. Selain daripada kita doakan untuk kita berjaya, sampai pun kita doakan kejayaan rakan-rakan kita. Okay, last sekali, saya doakan kamu dapat menjawab soalan SPM dengan tenang. Okay, dibukakan pintu hati, ditenangkan fikiran supaya kamu boleh jawab. Saya harapkan apa sahaja perkongsian yang telah saya berikan kepada kamu, dan saya harap perkongsian yang saya berikan, ilmu yang saya berikan dapat membantu kamu untuk menghadapi SPM, terutamanya untuk menjawab soalan sejarah. Dan kalau boleh saya harap semua calon SPM Taman Indah tahun 2025 ni lulus sejarah. Bukan lulus saja tetapi lulus dengan cemerlang. Saya nak tengok ada A+ yang banyak. Okey, kalau boleh ada peningkatan untuk setiap pelajar. Jangan hanya kata cikgu saya dah dapat E, okeylah, tak nak, usaha lagi. Okey, kita target lebih, kita target tinggi, jangan target yang rendah. InsyaAllah supaya itu jadi pembakar semangat kamu. Okey, nak pandai pantun tak pandai, nak menyanyi pun tak pandai. Saya rasa itu sajalah daripada saya. Okay, selamat maju jaya, all the best untuk kamu semua. Ya, terima kasih.